Malaysia bakal diletakkan dalam kelompok negara handalan di Asia Tenggara berdasarkan format jangkaan FIFA ASEAN Cup 2026. Lebih menarik, kejohanan ini bakal diadakan dalam kalendar antarabangsa FIFA untuk membantu negara-negara ASEAN mengutip mata tambahan ranking maksimum apabila turun beraksi. Laman ASEAN Football sebelum ini mendedahkan bahawa format sistem dua division bakal diperkenalkan pada edisi sulung FIFA ASEAN Cup ini dengan Indonesia dipilih selaku tuan rumah Division 1. Apa yang menarik adalah pengumuman Hong Kong sebagai tuan rumah bagi saingan Division 2 FIFA ASEAN Cup, lantas menimbulkan tanda tanya mengenai penyertaan negara dari Asia Timur itu. Tak lama kemudian, se-Asia Gol merungkai jangkaan format kejohanan yang menyaksikan Malaysia diletakkan bersama-sama Vietnam, Thailand, Indonesia, Filipina dan Singapura di Division 1. Manakala bagi Division 2 melibatkan negara-negara seperti Hong Kong, Laos, Kemboja, Myanmar, Timor Leste dan juga Brunei yang diklasifikasikan berdasarkan ranking FIFA ketika ini. Setiap division akan dibahagikan kepada dua kumpulan iaitu kumpulan A dan B, yang terdiri daripada 3 negara setiap satu dengan 2 pasukan terbaik setiap kumpulan akan layak ke separuh akhir. Keputusan di peringkat separuh akhir setiap division akan membawa negara-negara ini ke perlawanan akhir dan aksi penentuan tempat ketiga untuk menentukan kedudukan pemenang. Satu format menarik adalah negara tercorot di kumpulan A dan B Division 1 bakal turun dalam aksi penentuan dengan pasukan yang kalah akan turun pangkat ke Division 2 pada edisi akan datang. Sementara itu, pemenang final Division 2 pula akan naik ke Division 1 pada FIFA ASEAN Cup edisi berikutnya dan bakal bersaing bersama-sama 5 lagi negara terbaik di rantau Asia Tenggara ini. Walau bagaimanapun, ini hanyalah jangkaan format semata-mata dengan pengumuman lebih lanjut bakal dilakukan oleh FIFA tidak lama lagi.